tak item emas apa yang paling kecil tapi sebenarnya tinggi nilainya dari sudut pelaburan? Ramai orang tak perasan benda ni sebab ramai sangka makin kecil emas tu makin murah dan tak berbaloi. Tapi kalau anda nak tahu, tonton video ni sampai habis dan jangan lupa untuk like, save dan share untuk rujukan pada masa akan datang. Item yang saya masukkan ialah 1 dinar emas. Ramai ingat 1 dinar tu 1 gram. Tapi sebenarnya berat 1 dinar ni adalah 4.25 gram yang berketurunan emas 999. Dari sudut pelaburan, 1 dinar ni jauh lebih jimat berbanding beli 1 gram. Sebab kos upahnya hanya sekitar 10% untuk sekeping 1 dinar. Sedangkan kos upah 1 gram pula RM15 untuk 1 keping. Jadi dari sudut kos dan nilai, 1 dinar ni jauh lebih jimat. Sekarang harga 1 dinar di Public Gold dah cecah RM2,600. Tapi kalau anda belum ada bajet yang besar, jangan risau. Sebab ada 2 cara mudah untuk mula memiliki 1 dinar ni. Yang pertama sekali, anda boleh menabung sikit-sikit dekat akaun emas gap. Dengan bajet serendah RM100, dah boleh mula menabung tanpa sebarang komitmen bulanan. Bila dah cukup 4.25 gram dalam akaun emas gap, anda boleh terus arahkan sistem Public Gold, keluarkan emas tu dalam bentuk 1 dinar ni. Dan cara yang kedua pula, anda boleh beli 1 dinar ni menggunakan kaedah EPP ataupun Easy Payment Purchase. Bayar secara ansuran selama 6 ataupun 10 bulan. Bila bayaran selesai, Public Gold akan terus hantar emas 1 dinar anda ini melalui Postpaid Insurance. Jadi, kalau anda nak mula kumpul 1 dinar ni tapi bajet masih kecil, boleh isi web biru di bawah ataupun rujuk pin video saya untuk bermula. Saya akan bantu anda langkah demi langkah untuk mula menyimpan emas dengan betul. Dapat sesuatu dari video ni, jangan lupa untuk follow untuk lebih banyak perkongsian tentang simpanan emas.